Assalamualaikum penonton. Hari ni putar ke Muelek, Saraburi. Hotel yang kami tidur ni ada kolam. Ni hotel ni bawa RM100. Tapi ada kolam. Di Malaysia ni tak boleh ni. Bawa RM100 ada kolam. Lepas tu kami sarapan. Makan apa yang boleh. Tahu ni Ustaz King. Ini Abang Sedih. Ni Haji Amyadi. Kemudian kami mengisi minyak di Lomsak. Dan kami berempat mengambil keputusan untuk singgah ke Putabek 40 km daripada Lomsak. Okey, kami sampai ke puncak Putabek. Memang cantik di sini. Jalanan naik dia macam di Genting Highland tapi lagi teruk. Bergambar dulu. Kenangan sampai ke sini. Apa yang istimewanya di sini? Tengok ni. Pemandangannya. Subhanallah. Begitu cantik pemandangan dia kan. Cantiknya. Kalau pagi-pagi ni, dia ada awan kapek. Tapi masa ni pukul 10 pagi kami naik. Bergambar dulu. Strawberry. Saya es. Saya tebak. RM13. Saya S. Saya L. L mahal ni RM250. RM250. Sorry. Big size. M size, small size. You like? Strawberry Putabek. So many. Strawberry Putabek. Basuh dulu. Sudah. Bismillah. Mana? Mana? Kalau di kamera, masa pergi? Di mana? Dia baru putih strawberry. Dia tengah hasil. Besar, kecil. Strawberry itu melu mana? Tapi mana? Kita nak beli lagi. Tengok tu dia kira berapa biji dia kutip strawberry hari ni. Di puncak Putabek ni memang cantik lah. Tu dekat bawah semua tu hotel tu. Ada banyak hotel. Banyak pilihan yang kita boleh pilih hotel dekat sini ya. InsyaAllah bulan Disember 2025 saya akan ke sini lagi dengan kereta membawa keluarga. Di sini pada waktu malam dan pagi boleh mencecah 5 darjah Celsius. Memang sejuk lah kat sini. Nanti nak cuba bawa anak bini tidur dekat sini satu malam. Cantik pemandangan dia. Cuaca di sini sejuk kering tak sama macam di Cameron Highland. Di tempat kita cuaca dia sejuk dan lembap. Sini sejuk dan kering. Tengoklah. Ada seorang pakcik ni. Dia mengayuh basikal sampai atas ni. Memang betul-betul kuat dia. Ni saya seorang turun slow-slow menikmati pemandangan. Yang lain sudah turun terlebih dahulu. Dan saya singgah membeli. Sini ada 2 buah tu. Buah celagi. Ni buah asam Jawa. Boleh masuk dah ni. Ni tak berapa masuk. Hok masuk 100 baht sekilo. 115 per kilo. Untuk masuk 100. 100 baik. Pembomba masuk. Masih Masuk mana? Asam Jawa. Banyaknya kedas ni. Air koden sama ni. Very sweet. Very sweet dah. Kita Tamarin. Jadi kita beli tamarin sini. Kita beli 1/2 kilo sekolah. 1/2 kilo marin. Ponden tamarin. Hamarin. Ponden tamarin.
setengah kilo yang belum masak. Setengah kilo yang dah masak. Ini manis. Tak boleh beli banyak-banyak. Tak habis. Lepas tu semua letak dalam bok. Dalam bok motor penuh bagai. Barang penuh ya. Tamarin. Belilah. Kasut nak makan. Air tim tamai. Oh, no. Lepas beli, buat je lagi. Saya seorang diri di belakang, saya pulas minyak ke tempat untuk berkumpul dengan orang lain di restoran Namaste. Jalannya naik bukit, seperti gombak ke Bentong. Saya cuba untuk push sikit motor, cuba pulas minyak lebih sikit, tapi masih belum ada keberanian lagi. Sebabnya jalan di Thailand ni, jika kita tengok ada nampak sedikit berminyak, tengok tu, macam berminyak jalan dia. Jadi mungkin agak licin sikit. Jika kita corner dengan laju, rasa licin lah. Itu agak berbahaya. Bagi sesiapa yang belum pernah datang ke Thailand, hati-hati ya. Jalan dia begitu licin. Tambah-tambah lagi kalau cuaca hujan. Dia tak sama macam di negara kita. Di negara kita sangat grip kalau kita nak corner. Tapi di Thailand jangan buat-buat berani. Slow-slow sudah. Saya tak berani nak corner laju-laju ni. Lagipun motor 650 je. Tak adalah power. Selesa untuk dipulas. Jalan dia cantik. Dan ini masa naik bukit suhu semakin sejuk. Di tepi-tepi corner tu ada fotografer yang mengambil gambar kita. Dan dia letak banner dekat situ. Kita boleh cari kemudian gambar kita. Masalahnya di sini, banner yang dia letak tu tulisan Thailand. Manalah kita pandai baca. Jadi sampai ke sudah tak jumpa gambar kita yang dia shoot tu gambar kita. Tak jumpa. Di gombak ke Bentong pun ada kameraman yang ambil gambar kan, nama dia Irwan. Sama lah macam sini, tapi sini dia lagi ramai. Ini mungkin jalan yang famous untuk bikers layan corner kat sini. Tengoklah, ada fotografer sedang mengambil gambar saya. Angkat page dulu. Okey, kita boleh tengok dari sini dia dah bertukar kepada konkrit. Kerana di sini jalan sedikit mendaki bukit, mungkin ketika cuaca hujan, air turun dengan laju dan menyebabkan tar itu rosak. Jadi mereka ganti dengan konkrit. Ada juga kona-kona di Thailand ni, tar dia dijadikan menggerutu. Mungkin untuk lori drip ketika mengambil corner. Jadi untuk kita motosikal ni kena hati-hati nak layan corner. Tanpa kita sangka, bila kita corner tu rupanya tak dekat corner tu dia menggerutu. Jadi mungkin tayar kita akan bergoyang di bahagian belakang. Itu bahaya nak corner. Baik, sekarang kami menghala ke Kauko. Dekat saja ni Kauko, dalam 20 km lebih. Ini jalan dia. Sepanjang jalan ni ada orang menjual buah strawberry dan juga ada resort. Okey, kita sudah sampai di Kauko. ปธรรมพร้อมนำนโยบายที่พัฒนาได้จริงเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่าลืมวันเสาร์ที่1 กุมภาพันธ์นี้ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหาช่วยกันเลือกช่วยกันกาช่วยกันลงคะแนนให้ Okey, kami dah sampai di Kauko. Sebuah kawasan peranginan yang
agak famous Nanti bulan Disember saya bercadang nak bawa family dengan kereta tidur di sini satu malam dan tidur di Putabek satu malam. Sebabnya kawasan ni dengan Kauko dengan Putabek dekat saja. Tapi Putabek lagi sejuk. Sini dia kurang sejuk sikit. Tapi lagi sejuk daripada Cameron. Noi jual. Souvenir. Noi jual ikut. Jual nombor ekor. Tahu. Ekor. Kauko. Sebab jadi. Tengoklah tu, saya pakai pet lutut. Kerana lutut kita tidak ada dijual di Mr. DIY. Baik, kami dari Kauko, kami plus minyak ke Saraburi. Di Muelek, di Saraburi. Saya tak tahulah ada orang tonton ke tak video ni. Tapi tak apa, saya buat video untuk kepuasan saya. Perincian saya ride ke mana. Tiada keuntungan untuk mana-mana pihak. Yang masih menonton, sila komen di bawah. Setelah 1 jam lebih kami pulas minyak, kami berhenti di satu masjid di tengah highway dia ni untuk singgah solat dan berehat sekejap. Lepas solat, saya makan nasi goreng yang saya bungkus dari Namaste. Sedap betul nasi goreng ni. Lepas tu saya rehat seketika. Dan selepas itu, kami pun terus pulas minyak ke Muelek. Kami ikut Google Map dan jalan menunjukkan kena masuk ikut jalan kampung. Kami lalu ni jalan macam country route. Jalan kampung Tapi jalan kampung dia memang cantik lah. Tengoklah, kiri dan kanan ada ladang jagung. Memang tenang dan kereta tak banyak jalan kampung dia. Tengok ni jalan kampung dia. Macam Kuala Kerai nak pergi ke Kota Baru. Tapi lagi cantik jalannya. Itu dia Haji Zizan dengan CBR 1000 dia. Sampai ke utara Thailand dengan CBR 1000. Kalau saya sudah sakit pinggang. Tengoklah. Cuaca senja, sunset. Memang cantik. Ride dengan suasana sunset ni di kawasan kampung sungguh nyaman. Okey, kami berempat. Sebenarnya berlima sampai di Muelek terlebih dahulu. Yang lain masih lagi di belakang dan terpaksa berpisah. Kami terpaksa mencari hotel sendiri dekat sini. Singgah 7E membeli bekal burger untuk makan malam. Kemudian cara yang mudah untuk mencari hotel ialah melalui Google Map. Kami tengok harga berapa, kemudian kami call hotel tersebut. Ada hotel yang kami duduk ni, call tak angkat. Jadi kami pergi ke hotel tersebut dan tanya berapa harga satu malam. Terus on tidur di sini. Hotel dia cantik sebiji-sebiji macam ni. Baik ringkasan ride pada hari ini. Kami dari Putabek singgah ke Kauko melalui Pekan Pecabung dan melintasi Nompai. Kemudian terus ke pesisir Tasik sikit dan sampai ke Muelek. Terima kasih menonton. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Tunggu hari ke-10.